Hari ini saya nak kongsikan satu pokok mangga tapi kongsi dua varieti, iaitu harum manis dan juga mangga salah dari Perlis. Harum manis Perlis, salah Perlis. Saya cantum di sini dan hari ini dengan kuasa Allah dua-dua berbuah Okey, ni harum manis yang dah berbuah sebelah sini, yang sebelah sini pula salah. Tengok kita buka beza pastikan. Nampak nanti bezakan buahnya. Nampak beza? Nampak ni? Nampak ni harum manis. Nanti salah dia berbeza. Dia agak lonjong panjang. Warnanya pun berbeza. Dia macam tanduk sikit lah. Sebab saya ambil benih salah ni sebenarnya. Tak ada di sini, tak ada jual di nursery. Yang ada hanya buahnya saja dari Pahma. Saya makan buahnya, isinya saya semai. Dan hari ni kita lihat kongsi dia punya buah. Okey, ni muda lagi Okey, ini sebelah sini tadi pokok salah. Kongsi hidup bersama dengan harum manis. Tengok buah dia Tu dia. Tu dia. Ini masih muda lagi. Saya rasa boleh pergi 1 kilo. Saya beli dekat Pahma, buahnya saya makan, isi dia, biji saya tanam. Saya tanam semai, dan dia dah hidup-hidup. Saya kahwinkan dua varieti tadi. Harum manis dan salah. Ni dah mula berbuah. Atas pun ada. Ni buah pertama kali tanam biji Pokoknya rendah. Kita tengok pun duduk macam ni Kita sarung balik lah. Kita rasa sayang sebab kita nak tahu sampai mana perjuangannya. Dan akhirnya kita dapat rezeki makan macam mana rasanya. Okey, sebab benda ni bukan produk Sabak Bernam ini produk Perlis. Tak ada benihnya dijual di pasaran di sini.